Cerita ini bukan mengenai kejayaanku, tapi insan yang menjadi pemangkin dalam kehidupan. Wira yang tidak didendang. Satu perjalanan menempuh kemenjadian insan. Adam, kamu nak pergi mana? Cikgu, macam mana cikgu kat sini tu? Kamu nak ponteng kelas kan? Sini kamu. Kamu nak ponteng kelas kan? Cikgu jangan menyebut kerja saya boleh tak cikgu? Kamu nampak pagar tu Adam? Kalau kamu boleh lepas dalam masa 5 saat, kamu boleh balik. Kalau tak lepas ke? Kalau tak lepas, kita pergi. Ada tugasan yang kamu kena buat. Ikut arahan cikgu. Okey ke? Saya sahut cabaran cikgu. Ini cikgu disiplin dan coach olahraga aku. Garang ni. Dengan melompat pagar sekolah, kini aku dah bergelar atlet. Semuanya atas usaha dan jasa Cikgu Ros. Dialah yang banyak mendorongku. Alhamdulillah. Aku masih ingat sewaktu Cikgu Ros menunjukkan kepadaku artikel dan gambar mengenai Everest. Itulah cita-citanya dan dia ingin bawa aku bersama. Aku pun berjanji akan usaha supaya kita dapat pergi bersama. Namun kejadian ini paling tak dapat aku lupakan. Aku terus berlari dan terus berlari. Berlari dan berlari mengejar impian insan yang aku sayangi. Kini aku dalam perjalanan menempuh segala keperitan dan kepayahan demi mengejar cita-cita. Cikgu Ros, kita dah berjaya. Kita dah berjaya.